Menerusi perkongsian seorang wanita yang dikenali sebagai Amy Azizan di laman TikTok miliknya, wanita itu yang sedang bercuti di Thailand ada berkongsi keadaan yang berlaku di negara itu yang kekurangan bekalan minyak untuk kenderaan. Dalam rakaman tersebut, terlihat banyak kenderaan beratur untuk mengisi minyak. Malah, ayahnya tidak dapat tidur lena disebabkan risau jika minyak kereta mereka dicuri, memandangkan sebelum itu ada individu meminta minyak sebanyak 10 liter daripada ayahnya. Tularnya, perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Menjengah di luangan komen, pelbagai reaksi diberikan oleh netizen mengenai perkongsian tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Okay guys, kita dekat Satun, Thailand. Hari ni saya baru sampai kat Satun, Thailand. So, apa yang saya nampak beza dia adalah first saya nampak orang ramai beratur nak isi minyak. Lepas tu kedua, jalan tak banyak. Mungkin sebab dia orang nak jimat minyak tu. Betul tak? Ini semua yang beratur untuk isi minyak. Ni semua ni beratur nak isi minyak. Jauh dia. Nampak? Itu dia. Mereka semua nak isi minyak ni. Minyak yang satu kan. So siapa yang nak datang Thailand tu, korang kena isi minyak siap. Macam kita orang ni daripada Perlis. Jadi minyaknya kita isi penuh-penuh. Dan perjalanan kami pula hanya 1 malam je. So tak ada masalah. Minyak tu isi minyak tu. Bye guys. Hari ni adalah hari yang terakhir kami kat Thailand. Kami tidur semalam je. Kritikal juga pasal minyak ni. Bapa aku tak tidur lena Sebab apa? Semalam masa tengah beli makan, ada yang datang tegur cakap, "Bang, boleh tak nak minta 10 liter minyak?" Dia orang nak suruh kita orang ambil minyak daripada kereta kita orang ni, transfer kat kita dia orang. Tak tidur lena lah, takut kena curi sebab ada kes pasal minyak kena kopak. Yang mana nak ride-ride tu lupakanlah sementara. Sebab apa, nak isi minyak kat semua ni susah. Dengan kereta pun tak ada sangat dekat sini. Dia orang mungkin dah kurang pakai kereta kot. So jadi kereta jalan lengang sangat. So kalau korang nak datang ke sini, fikir 10 kali lah kan. So kalau tanya harga barang, macam mana harga barang naik ke? Harga barang boleh dikatakan naik sedikit sebab apa yang dia orang bagi tahu, macam contohnya tak ramai yang boleh pergi turun ke laut sebab apa, tak dapat petrol. Diesel tak ada untuk isi dekat dia orang punya boat kan. Masalah seminggu 2 ni agak runcing Mungkin bandar boleh jadi bandar zombie sebab minyak semua dah mungkin licin. So apa-apa pun keep update. Memang betul. Aku pun setuju kalau orang cakap nak pergi Thailand ni, tangguhkan je lah kejap Especially yang dos nak naik kereta ni. Okay?